kasih kerana masih bersama Kena Kupas Podcast. Yes. Okay, so tanpa buang masa, okay, I sebenarnya ada topik yang every week memang topik I memang special sahajalah kan. The long and winding road. But before that, I nak kenalkan you all kepada I punya tetamu istimewa. Sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat dulu I rasa dia handsome. Sekarang ni macho lah you all. Okay, jom. I bawa you kepada Zizanin. Hello, how are you? I'm good, Del. Thank Ya you. ke? Thank you for having me. So, you seorang pelakon. Betul. You seorang pengacara. Betul. You juga seorang penerbit, producer. Betul. And also, 2023, you dah directing a film. Betul. Kan? Yeah. Lepas tu, and then you juga ada album. Ada. Oh, semuanya you. Banyaknya dia. Semuanya you. So, can you tell us a little bit about how do you first started and how do you actually end up being so successful like today? Wow, the word successful tu Yelah. macam, okay, thank you lah, feel honored. Just that, still climbing. Okay, Still alright. climbing, still learning. Banyak Oh. lagi kan nak kena explore, nak kena khatam. Kalau bercakap dari segi pengalaman tu, saya sebenarnya finance graduate. Apa yang saya belajar lah, memang tak ada kena-mengena dalam bidang broadcasting ataupun filmmaking. Yes. Tak ada. Okay. Saya punya degree 97 dan saya balik ke Malaysia 98. Masa tu recession hit. Dan kita ada political tension dalam negara kan. Yes. And then bila saya balik tu, masa tu ialah dah recession, overseas graduate balik, local graduate pun dah habis belajar. So kita kena compete. And then job market freeze. Kan? And then masa dulu kita tak ada all this macam job placement semua ni tak banyak sangat Like lah. the job streets, all that. Yeah? Tak ada. Okay. Ada job street Ada? masa tu ada. Okay. Tapi bayangkan kalau untuk beberapa position tu beribu orang akan apply. Okay. So saya ambil langkah proaktif sampai saya bergerak. Hari ni dekat Jalan Bukit Bintang, all this building, I walk in. Kena halau tak apa. Berpeluh basah pun I don't care. Wow. Sebab kena bawa ni macam salesman. Macam salesman. Bawa kan, ada kerja kosong tak? And then pergi daftar dekat employment agency nak cari kerja. And then I've been jobless for nearly 2 years. 2 years? 2 years. Okay. Tak ada peluang. Okay. And then benda I punya rutin, bangun pagi-pagi, kena pergi beli surat khabar ni, NST, Berita Harian kan dulu ada iklan jawatan kosong. Potong, circle apa semua, and then gambar, CV apa semua kena photostat, That post. was the time kan? Itu semua cost tau. Wow, berkira. Ya, I ingat dengan kita budget kan. And then after 2 years tu, I macam give up jugalah. Tapi adalah dapat employment agency call macam temporary punya kerja kan. And then I pernah jadi data entry. And then kadang-kadang dapatlah kerja macam 2 minggu, 1 bulan. And then satu malam yang menyeronokkan, someone spot me. Dia ni talent scouting punya orang lah. Dia kata, you nak berlakon tak? Dia cakap. Lepas tu I cakap, berlakon apa? Dia cakap kan. Dia kata berlakon iklan. Lepas tu I cakap, dapat payment ke? Sembang kat sana lah, bising lah dengan lagu-lagu ni apa semua kan. Wah, dengan Enigma apa semua. Zaman tu kan? Zaman tu kan. Okay. Nah, lepas tu dia bagi dia punya address, dia suruh I datang dekat Bani Studio dekat Taman Tun. Okay. And then tarikh yang dia suruh I datang tu, I terlepas. Hangover lah at that time kan. Lepas tu dah terlajak. Lepas tu I call balik, dapat satu appointment, pergi naik bas naik bas intra-kota, tukar 2 bas sampai ke Taman Tun sana dengan jaket bawa. So dia ajak I, apa itu casting. Okay. Dia kata, you berdiri, you perkenalkan diri, you bercakap sikit, and then ada pandanglah kamera apa semua. Lepas tu after a few time tu I macam tak selesa. First time kan, benda ni pelik. And then dia tunjuk casting tape. And then few days after that, dapat satu job iklan. Wow. Lepas tu I macam benda ni macam legit ke benda ni kan. Okay. Lepas tu dia cakap kita bayar you 1,500 dia cakap. Lepas tu 2 hari shoot 1+1. I macam apa benda +1 ni kan. So dalam kepala I ingat bila shoot ni macam I dengan kamera dengan seorang dua je lah. Rupanya bila pergi tu, wow, this is serious business. Okay. It's a big team. Kan dia bawa kita shoot dekat Rawang apa semua. Lepas tu ada wardrobe, ada makeup, ada all the film gears apa semua besar-besar kan. Lepas tu shoot macam betul ke dia ni nak bayar ni? Dan diam je lah. Lepas tu I tengok ada storyboard, ada macam-macam department. I cakap wow, aku ni salah bidang ni.
And then one after another. Lepas tu yang itu kira direct tau. I direct dengan production house. Okay. Bila I dah dia panggil lagi untuk lain-lain job jadi macam featured extra, dia banyak stages. Ada lead ataupun main, ada supporting, ada featured extra apa semua. And then pada I macam okay je lah, apa-apa you panggil je lah, dapatlah shoot setengah hari, 1 hari. And then daripada pelbagai job tu I berkenalan dengan talent-talent lain. Okay. Bila berkenalan dengan talent-talent lain tu, diorang ni dia tanyalah, you under which agency? I cakap, what do you mean agency? Masa tu dia panggil modelling agency lah. Ada yang provide catwalk model dan juga model juga untuk print yang model under 6 kaki ni lah. Macam I ni, model untuk TV ke, untuk print ads ke apa semua kan. Then dah buka pintu tu, dia bagi contact, I register. Rupanya I tahu, wah kalau macam talent ni, bila kita berdaftar dengan agensi tu, dia akan protect kita. Then I tahu macam I punya first second job tadi tu harga tu sebenarnya boleh dapat lebih. Okay. So kita ada agensi yang akan market kita, buat kita punya comcard, dia train kita, dia jual kita lah in a way. So banyak I berlakon sampai I dapat satu proper job, office work lah. I jadi PA untuk chairman. Walaupun itu bukan bidang I sangat, I cakap I tak ada secretarial punya background kan. Tapi chairman tu dengan dia punya ni semua, dia cakap okay tak apa, we train you. I belajar lah. Itu I punya first and only corporate job. Sebelum tu I punya temporary job dalam 8 bulan saja, I kerja dengan market research company. Wow. That is a good experience because Yes, that one very good experience. Walaupun masa I main degree, market research tu is a minor subject. Tapi bila I kerja dekat market research company tu macam wow, betul-betul buka mata. Of course, yang I suka yang qualitative punya research lah. Okay. Quantitative tu dia key in data. Yeah, you get to find out about yes. the insights of the marketing semua lah, the market itself semua. Betul. Kan. Then lepas tu yang market research tu I tengok dia main produk tu sampai sekarang ni. Masa tu kita buat research untuk Volvo. Wow. Kita buat Volvo and then cigarette brand and then all this delivery punya ni lah, dia punya client international jugalah. Okay. So dia akan, I tengok lah okay macam ni diorang buat kan. So I kena write down whatever respondent punya ni lah. So dia compile dia punya findings. Ini Malaysia, ini Southeast Asia, ni negara-negara lain, and then dia akan hantar ke I banyak bertanya lah. I dekat research director tu, macam mana you punya proses kan. Masa tu macam fresh grad, banyak juga nak tahu sebab I nak relate balik apa yang I belajar dulu sikit kan. So dia cakap semua ni, all these findings ni agency akan compile, dia akan hantar ke HQ dia dekat Germany. So nanti from this finding, R&D akan start design. Apa yang dia punya potential buyer nak expect from the car. Macam itulah. So it's actually data that you kan, data that they data, bagi. people skill, and then you kena imagine, you kena creative, and then dia banyak probe lah. Apa you punya interest? What do you think about this car? Because at the moment you bawa kereta ni, kenapa you tak suka kereta ni? And then dia letaklah few animals. Tapi dia tak cakap lagi dia buat research pasal apa. Kan? Kalau I letak binatang-binatang ni, macam mana you nak associate binatang ni dengan kereta ni? Okay, tapi but that didn't last, Yes. Because and then I decide I still nak masuk into finance juga. you nak belum lagi kepada the dunia seni lakonan or modelling semua belum lagi. Belum. Tapi you started off with that, yes. Dan pergi ke the market research. Betul. And then lepas you want to go to the finance. Ya, lepas tu I jadi PA untuk corporate company tadi tu. Itu pun lebih kurang setahun je. Masa tu pun I curi-curi berlakon iklan. Sebab iklan ni you boleh buat macam weekend, anytime kan. And then kalau kadang satu hari je nak minta cuti, senang je. Kan? Okay. And then lepas I punya iklan, ada salah satu iklan tu besar, iklan Dunhill. And then TV station start cari, siapa Mamat ni? So diorang contact I punya agency tu. Agency tu call lah. Dia kata diorang nak call you, nak audition you untuk jadi host. So lepas tu I cakap, ini bayaran macam mana? Tak, dia kata itu dia contact kita, tapi bagusnya dia sampaikan message tu pada I. Kalau dia tak sampaikan, maknanya memang tak ada lah. So I pergi audition. I pergi audition dekat Astro untuk lifestyle punya program lah. And then I thought, macam ni audition. Dia audition je, I tepi pokok dengan few producers tu. Dia bagi skrip, I gelak-gelak, I cakap, tak boleh lah.
I tak ada bakat untuk jadi host. Tak apa, kita akan groom you, kita akan guide you apa-apa semua. Tapi yang I nampak, you kena tahu, you boleh ingat point lah apa you nak bercakap. Yang lain tu dia akan groom. And then one season berlanjutan jadi second season. And then of course dia lifestyle entertainment. I banyak cover macam album launching, movie premiere. Masa tu dah beberapa producer cakap kita nak audition awak untuk berlakon. Oh no way. No way, I tak Orang minat buka berlakon. mata masa time tu lah. Banyak dapat tawaran. Okay. Tapi semua tu I tolak. Berlakon iklan pun dah susah. Yang tak ada dialog tu, yang 30 second tu. Kan? Betul, sampai macam, pening, stres juga kan. Tapi bila diorang nak audition I untuk berlakon, lagilah I tak berani. Okay. Tapi? Akhirnya, bila I dah nak habis kontrak mengacara tu, diorang kena tukar host. Kan? Biasanya dia bagi 2 season je lah. Bila dia tukar host, I macam what's next? Itu yang sebenarnya pushkan diri you to go. Betul. For the next And then iklan tu masih ada lagi. Tetapi iklan ni, bila muka you dah overuse, you dah contracted dengan so many products, that's it, you kena rehat. Oh, that is how it is, ya? Betul. Okay, lepas tak tu? boleh, muka ni dah basi, overuse. Dia ada terms tu. Okay. And then, di hujung I punya kontrak mengacara tu, Tiara Jacqueline My Company at that time, dia punya producer Osman Ali email dekat Astro. Dia nak audition I untuk drama. So I punya producer dekat Astro masa tu cakap, try lah Zizan. Itu I cakap, okay lah, scene I pun tak ada apa-apa, pergilah. Pergi. Dapat. Of course sebelum berlakon, dia provide acting coach. Adalah. Ada. Aha. Memang. Macam mana? How was the experience? Susah. Macam give up juga. And then I ingat masa hari nak shoot tu, 2 minggu lepas latihan berlakon tu, pagi tu I bangun macam I rasa I tak boleh pergi lah. Susah-susah pun tapi menang 2 award tu tau. Itu long journey. Belum sampai situ lagi. So that is the long and winding journey. Itu first drama I berlakon. Lepas tu 2 tahun I tak berlakon. Sebab I kena marah, kena tengking, segala-galanya. Tapi bukannya diorang memperlekehkan you. Dia nak groom you. And then benda ni benda serius, kena buat betul-betul. Kan? Setakat hafal dialog, tegak macam kayu, siapa-siapa pun boleh. Kan? Tapi mana jiwanya? Mana soulnya? Mana emotionnya? Kan? So lepas 2 tahun tu, I decide tak nak berlakon. So I mengacara lah. I buat iklan, jadi pengacara majlis, macam-macam lah I buat. Sampai ada kawan juga pujuk. Dia cakap, drama ni, dia cakap jadi supporting je. I pun try lah. Okay lah, shoot dekat Penang. Tapi the whole team is totally different. Macam sempoi, gelak-gelak, enjoy. I tak ada rasa stress. Macam, kenapa ni senang lah? Why? And then maybe juga diorang tengok I dah banyak agaknya berlakon iklan mengacara. So diorang tak ganggu sangat kot. Maybe juga I dah camera friendly sikit. Agaknya. Lepas tu I rasa macam I nak try lagi. And then I rapatlah dengan that production manager one after another. I buat drama sampai drama episod sampai dah jadi bersemangat. Dah dekat 2 tahun dah masa tu. Lepas tu I rasa peluang pekerjaan dah tak ada. Pernah juga pergi interview untuk jadi pensyarah, untuk jadi kerja dekat bank, syarikat insurans, tapi tak berjaya. So I rasa kali ni I kena letak kedua-dua belah kaki dalam apa yang sedang buat. Betul. Dan I rasa ini dah ditakdirkan. Because masa tu I question juga, kenapa kawan aku, classmate aku ni yang belajar marketing, yang little knowledge about finance, macam mana dia boleh kerja bank? I cakap tak fair betul. Sedangkan I rasa macam aku, I rasa macam tu. Tapi macam tak apalah, dah ada peluang ni, buat je betul-betul. From there, bila masuk berlakon ni, is totally different world dengan mengacara. Why is it so different? Because to me, hosting is all about skill. You ada script, and then you boleh ad-lib. Make sure you jangan lari pada topik itu. Dan dengan kamera, you kena friendly lah. Because you kena tengok dekat dalam kamera, that's your audience. Tapi bila you berlakon, you tak boleh pandang kamera. You tak tahu pun. You tak tahu, kan? And then you punya dialog tu, you kena digest. And then you punya sparring partner, apabila dia cakap, you kena rasa. Rasa daripada dalam hati ni, dia akan terbit dekat muka. Camera never lies.
Oh. So Itu yang kata menjiwai ya, semua menjiwai tu. itu pun skill yang kemudian bila tuntut ilmu dengan senior kan. Mhm. So benda-benda tu menyebabkan I rasa I dah nekat nak buat sepenuh masa. I kena polish, I kena belajar, I kena cari, I kena tanyalah ilmu tu. So I tak ada peluang untuk belajar lakonan. Sekali je dulu tu. Yang lain tu on the job training. On the job And then training. I learn lebih kepada observation. And then I rasa bila kita humble, bila kita friendly dengan orang, ilmu tu datang bergolek tau. Okay. Sebab ramai juga pelakon senior kadang-kadang bila kita diam, bila kita buat hal kita sendiri, ada juga yang main phone, duduk dalam kereta, tak kerti bercampur gaul dengan orang. So masuk set, action, cut, that's it. Kan? I'm special. Oh. Don't disturb me. Ada ya? Ada. Okay. Tapi macam I enjoy, gelak-gelak kan, because benda baru pada I yang something yang I tak pernah belajar, I tak pernah tahu. I tak ada access. Tak ada access pun pada bidang ni kan. Tapi nanti adalah senior cakap, boleh bagi pandangan sikit tak? Dia akan cakap, dia kata sepatutnya babak tadi tu you kena buat macam ni. Then you accept? Oh yes, I nampak okay. Lepas tu ada pula makeup artist. Kan, makeup artist Nya. Ya. Nak tegur sikit Nya, cakap kan. Nanti orang tu berlakon, kau duduklah tengok macam mana dia buat silap. Sebenarnya bila orang tu buat silap, kadang-kadang director tak perlu cut pun. Tapi dia counter terus. Okay. Kadang-kadang kalau dia terlupa dialog ke, dia ada cara dia. Itu skill. Okay, that's skill. Ya, yeah, skill. So you have all that skill. That's why you landed with the 2 award. Kan? Itu rezeki lah. Rezeki but with hard work also. Alhamdulillah, right? Itu recognition. You betul. happy? Happy, alhamdulillah. Then, sebab every time saya berlakon, saya tak pernah meletakkan aku berlakon ni untuk award. That one is just bonus. Never like that. Never. That one is just bonus. Menonton dan analyse tadi, and then I baca juga actors book, actors preparation, kena pergilah bookshop. Nak pergi library. You got all the books? Yeah, you bought dulu? Beli. Memang beli. You kena baca because ini macam I cakap lah, ini bidang yang I tak pernah belajar. So I kena cari, I kena gali kan. Okay, so kalau bidang tu yang tak pernah belajar, dan macam mana you tiba-tiba daripada pelakon, kemudian you pergi pula menjadi seorang producer? It's not your bidang. Ya. Yeah. Ada beli buku juga ke? Ada. Producer's handbook memang kena baca. Okay. And the producer's note apa semua tu kan. And then okay, bercakap tentang macam mana I shift daripada actors to producer kan. I punya background finance. Of course, I cakap I nak manage a company. Okay. Kononnya nak make use apa yang I belajar dulu, nak apply. So, I set up a company. Kononnya nak terus pergi ke production. No, it's not that easy. Panjang proses dia. Like what processes? Of course, proses dia, you kena tahulah, you kena pitch the proposal dulu. And then sebelum you boleh pitch to your client, which is TV station, ini I bercakap pasal TV producer lah, belum filem lagi. Kan? You kena ada certain license. You kena berdaftar lah. Berdaftar dengan Finas, Kementerian Kewangan. Lepas tu you kena daftar vendor dengan TV station. Panjang lagi prosesnya. And then of course, in order to get Finas punya license at that time, I ada physical punya interview. Dia interview I, dia nak tahulah apa I punya knowledge, apa asset ataupun equipment yang I ada, apa I punya long term plan, short term, medium term. Dia nak tahu semua tu. Dia ada interview. It's not that easy, Ya. Okay. Cuma mungkin dia tengok I punya background, okey lah, orang industri. Ya. Nak mohon license. Okay. Macam sekarang dia ada juga proses tu, tapi lebih kepada online. Itu nanti kita cerita pula yes. pasal proses. Okay. I nak tanya, quality versus quantity. To me, I ingat dulu kalau a producer, bukan pasal you cakap pasal proses-proses ni, I need to buy a book semua. I have money, let's run the show. Yeah. Is it like that? I rasa mungkin it's fair enough lah kalau I kongsi dengan audience. Yang jadi producer ni apa background diorang ni sebenarnya? Ya sekarang ramai sangat yang jadi producer ni. Kan? Ada producer, nama glamour lah. So ini I bercakap daripada I punya personal punya observation. Okay. I punya personal punya experience. Kan? I tidak mewakili mana-mana association, never mind, agency. Make it on. Yes. I rasa yang jadi producer ni, yang pertama, dia adalah kelompok orang yang belajar tentang industri ataupun filmmaking. Maybe dia belajar dekat college, university. One day I nak jadi producer. I nak make use of my knowledge. Dan yang kedua, dia ni
tak ada apa itu filmmaking punya background, tak ada knowledge, tapi dia ada minat. Dia ada minat Dia lah. ada minat, campur, tertarik. Tertarik tu macam mana? Bukan tertarik Bukan. Dia boleh sembang-sembang tertarik dulu. Okey. Lepas tu dia tertarik. Okey. Tapi minat ni you have to read between the line. Okey. MINAT. Minat. Okay. I go back there later. Okey. Yang ketiga, Yes. kita ada individu yang tak ada knowledge pasal filmmaking. Okey. Tak berapa minat sangat, tapi dia ada duit. Yang ini I banyak dengar. Ini investor. Okey, they are called investor. Investor. Aku rasa daripada ketiga-tiga ni tadi, yang mana yang pengacau tu? Yang pengacau Yang pengacau I rasa yang itulah. Yang minat tu. Yang minat ke yang kacau? Yang minat dan tertarik lah. Minat dan tertarik kacau. Kenapa dia minat? There must be something yang dia minat. Nak famous? Famous mungkin. Nak mingle around dengan artis, dengan selebriti mungkin. Tapi business is all about dollar and cent. Okay, yes. Dia dah nampak. Wah, masuk bidang ni ada insentif. Ada grant. Inilah producer yang overnight punya producer, grantpreneur. Apa dia panggil? Dia mungkin juga dia hit and run je. Dia tubuhkan company, dia dapat whatever license, dapat the grant, produk jadi tak jadi, nombor 2, nombor 3, nombor 10. Okay guys, kita dah nak start kupas dah ni topik dia. Grantpreneur. Grantpreneur. Itu I bagi label sendiri lah. Okay, so these are the 6 punya apa orang kata kategori orang yang dan nombor 1, nombor 2 ni memang kita dah cakap macam overnight punya producers lah. Nombor 1 dengan nombor 3 ni pun boleh jadi macam tu juga. Tapi nombor 2 ni dia memang fokus. Aku dah nampak peluang ni. Dia try lah. One hit wonders dah. Yes. Kalau tak pun tak payah. Tak jadi. Okay. Kan kalau jadi boleh carry on. So quantity versus quality. Is it important in producing karya, sesuatu karya tu? Sangat penting lah sebenarnya. Kan? Sangat penting. Sebab ramai bila dia jadi producer, katakanlah salah satu sebab kenapa I decide untuk berada di belakang tabir dulu, masa I dah tubuhkan company, kita nak dapatkan job susah. Okay? And then producer's role, you kena secure funding, financing, and then you kena jaga dia punya pipeline tu. Every level, every component of the production process tu, you kena manage lah. Kalau buat untuk TV kan, QC kena reject apa semua, memang you kena repair. Tetapi masa tu I belum turun 100% sebagai penerbit, working producer. Working producer, bukannya producer ni pun dia title ni pun represent banyak ni juga. Contoh macam kalau orang bekerja di TV station, dia producer juga. Tapi untuk program dia, department dia. Ini kita bercakap pasal producer luar, independent ataupun production house punya producer. Bila I tengok I punya produk tu teruk. Of course bila kita hantar dekat TV kan, dia ada report. So macam kenapa teruk? Ini pada I macam aku orang industri, aku tubuhkan syarikat, takkan aku punya produk macam ni. So I masuk, I manage the business, and then I kena belajar balik. Banyak benda baru yang I belajar. You bayangkan daripada depan kamera, I beralih ke belakang kamera, I manage A to Z. And then setiap projek ni, dia punya treatment is different. Dia punya challenge is different. You nak buat dokumentari, you kena ada ilmu dokumentari. You nak buat filem, you nak buat drama, you nak buat PSA, you nak buat iklan. Banyak format kan. These are all format. Itu TV. Bila I dah migrate ke filem pula, lain pula dia punya cabaran. Kan? Macam TV ni, of course you kena ikut kerenah TV lah. Nak pengarah tu, nak pelakon ni, jangan tukar. Nak juga. Tak boleh. Nak pelakon ni juga. Oh, you producer, you kena. Tapi kita sebagai producer, ada juga panel TV station yang willing to listen to us. Kan? Tapi you kena justify lah, kita tak boleh dapat yang ni. Tapi kalau you diam, nanti you pergi keluar, you cakap, tak ada TV nak macam tu. Taklah sebegitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau dia nak. Jadi macam kes macam saya dululah. I pernah kena saman dulu. Ya ke? Itulah. Dengan satu producer bodoh ni. Sorry. Dia saman saya sebab saya tolak tawaran berlakon. And I rasa
that was the first case in Malaysia. Pelakon disaman kerana menolak tawaran berlakon. Kerana producer ni ditekan oleh TV station yang nak I juga. So that case went on for like 2 years. 2 years I menang lah. Alhamdulillah. Pada muka kau. Oh, laku keras. Sebab And tu she's sampai still around. Kau dengar ni aku bercakap pasal kau. Okay, so Mm-mm. that type of producer, Mhm. can I call them bad producer? Banyak Mementingkan diri sendiri? Macam dia sebenarnya dia tertekan dengan kehendak klien. Dia punya klien adalah TV station, kan. Tapi pada I, sebenarnya dia boleh selesaikan masalah tu. Dia tak perlu saman I. Cuma dia ambil kesempatan tu mungkin pada dia, ini budak baru. Engkau melawan aku. Sebelum ni engkau dah syuting dengan aku. Lepas tu dia ingat macam dia boleh pegang I. I tak sign any contract with you. I may be new but I'm not young. So Kan? nice. Kita tahu law. We are all bound by the law. Mhm. Kan? So you jangan nak memperkotak-katikkan orang lah. Mhm. So dia saman and then I terpaksa hadap lah. Okay, tapi it's a good experience for you. Good also. experience. Tapi Yeah? I faham kenapa TV nak pelakon at that time tu I lah. Mungkin dia dah masuk dalam dia punya belting. Okay, untuk drama ni, untuk slot ni, ini adalah pelakon-pelakonnya. Dan diorang ni, cara dia buat marketing, dia akan present to their client. Dan bila macam muka I ni at that time, dah banyak endorse produk, this and that apa semua. So, klien nampak, okay, Laku keras lah. laku keras kononnya. Kan? Okay. Sekarang, laku sendiri je lah. Tak klik-klik lagi you. So, itulah isunya. Sampai, I terkejut lah dapat demand letter. Tapi memang I tolak cara baik-baik. I cakap tak boleh. I tak boleh because I dah ada komitmen lain. I berlakon filem masa tu. Memang tak boleh, impossible. Oh, tapi dia cakap tak apa, kita try adjust juga. Dia punya bersungguh-sungguh nak adjust tu, agaknya dia dah pergi TV station tu, bukannya agaknya, memang dia dah pergilah. This is the info that I got. Dah kena halau. You tak dapat, tak boleh. Tak boleh shoot. So dia tukar daripada lead actor jadi supporting pun tak boleh. Nak bagi guest pun tak boleh. Because I tak boleh tinggal I punya set dekat sana. I dah contracted with that film punya production. So I think I understand you that you want to give your commitments. Betul. Not just macam like nak mencari nama saja. Betul. Kalau tidak, you can be greedy, right? Betul. You boleh ambil sini dan ambil sini. Yeah. Okay, Double booking tu salah. double booking kan? They call Salah. it double booking. Double booking. Okay, but coming back to being a producer, Producer okay? tadi, okay. Lepas tu and the producer punya surface tu, okay? Mm-mm. Ada juga yang I dengar kan macam producer ni tak pandai buat bajet sampai at the end kan, pelakon-pelakon suffer. Lepas tu macam tiba-tiba kata boleh makan sedap-sedap, bukanlah sedap-sedap, tapi macam ni tiba-tiba macam RM10 untuk Diorang makan for isi me. lah. Diorang makan daging. Yang kita semua ni, Ada filem eh? kru ni, Ada jadi hirup macam kuah tu? je. Ada Ada. Tetapi kalau macam pelakon utama lah. Pelakon utama tu tidak lah. Oh, Sebab you tak rasa lah you pelakon utama. kan. Dia kadang-kadang kes dia macam ni lah. Contoh, datang daripada mana-mana background tadi tu, dapat rasa nak jadi producer. Itu yang tidak tahu proses. Yang Yang tak tahu tidak proses. ada pengalaman. Yang betul, yang tak tahu proses, tak ada pengalaman, tapi dia park je job tu dekat filming punya team. Of course yang orang pertama bila you dah confirm the job dengan your client, you kena appoint production manager dululah. Production manager ni yang biasanya dia dah ada template dia dah, budget dia. Tapi kadang-kadang this greedy producer, dia potong siap-siap. Okay, ini I punya profit. This amount yang tinggal kau siapkanlah drama ni. Macam tu. Itu yang jadi teruk tu. So kalau macam tu, jadi you kata tadi kalau producer tu dia akan produce banyak movie ataupun drama, barulah lepas tu processes will make you better producer. So itulah cara yang dia buat kan. Itu yang I cakap tadi. Dia dapat complete satu, dia ambil dua lah. Pap. Itu yang I cakap tadi. Bezanya antara working producer dengan title producer. Title producer. Title, I'm a producer. Of course dia ada business lain. Kan? Dia ini agriculture ke ataupun import export ke, kita tak tahu. Tapi ini satu peluang yang industri glamour. Boleh berdampingan dengan selebriti. Dia tertarik dan minat. Tertarik dan minat tadi tu, ya. Okay. So bila dia tidak turun ke padang, jadi dia tak tahu, dia nampak budget ni dah ada, this certain percentage ni profit dulu. Yang lain tu korang shoot lah. Sebab tu kadang-kadang you tengok produknya lousy produk. Kan? 2 orang berlakon, banyak-banyak scene, kau keras lah, kayu lah kau dekat situ. Tak ada extra,
mati. Kan? Mhm. So apa tak nak spend dan tak nak buat homework. Sebenarnya bila you dah sub dekat you punya production manager untuk, of course the production manager will work within the budget. Tapi you as a producer, this is your product. Okay. Why don't you support? You carilah sponsor. You suggest lah this location. You know, they orang not willing to work extra mile. Okay, sekejap. So you were saying tadi, jadi limited budget given by maybe a TV station macam tu. Kalau macam TV punya project, budget dia memang macam tu je, dia ada ceiling. Tapi kenapa berani buat? Siapa berani buat? Itu producer lah. Sebenarnya kalau you pandai manage the budget, masih ada profit. Boleh buat. Boleh. Doable. Okay. Doable. Tapi adalah caranya. Kan? Kalau budget you untuk kereta, you janganlah dalam skrip you, budget you kena sediakan helikopter. Boleh. Pergi mimpi. So, then because dah terlampau banyak sangat, okay? This production house apa semua, okay? Tapi cerita-cerita yang busuk ni lah, cerita-cerita horror ni tak enak ni kan. Ada juga yang dengar daripada kawan-kawan apa semua kan. Yang berlakon jadi orang kata tertekan. Kadang tu yang producer sendiri pun kata dia pun tertekan. Sebab tak ada siapa pun dah nak sewakan dia punya location venues ke apa benda semua. Sebab katanya tim-tim rosakkan lah. Okay, cerita-cerita macam tu. So, siapa yang sebenarnya should be governing these situations, okay? Is it Finas, okay? Dan macam mana cara untuk, kita stopkan benda ni dan akan ada better dan baru kita boleh jadi Hollywood. Okay, Hollywood. Interesting. We are still Am I going too far? We are still Mallaywood here. Playwood. Okay, saya rasa ini pandangan peribadi dan juga bercakap dari segi pengalaman kan. Okay. Macam this industry, sepatutnya dia punya due diligence tu, proses nak meluluskan CJ tu, I rasa should be more stringent, kena ketat lagi. Kena ketat, lepas tu, so maknanya ketat dan juga dia punya kawal selia tu. Because dia macam ni bila you berdaftar untuk dapatkan license Finas hari tu, you adalah penerbitan dan juga pengedaran. Dia ada 2 license tu, ataupun pempamer which is cinema. Kan? Tapi selalunya kita pergi pada 2 ni lah, pempamer tu kita tak jadi cinema pun. And then bila you nak produce untuk TV, you kena daftar sebagai vendor. Dan TV ni pun dia kena tara lah. Dia kena check. And then mungkin bagi dulu projek yang simple dulu, maybe telemovie. Kan? And then from telemovie tengok perform bagi projeknya lain kan. Tapi kadang-kadang yang tiba-tiba overnight punya producer ni datang pergi pitch lulus, hampir. Masa pitching hebat dia punya nyanyian tu. Kan? Finishing? Dia bawa I agaknya mungkin boleh bercakap kan. Okay, confirm dapat. Tapi bila dah dapat tu, yang execute tu, dekat situlah banyak kelompongan dia tu. Okay. So produk tu je yang akan menjejaskan. So benda-benda ni I rasa memang kena kawal selia. Kena ketatkan lagi. Kalau sebab dia benda ni, industri ni dia macam free market tau. Siapa-siapa saja boleh masuk. Kan? Not like doctor kan. You nak jadi doktor, you kena ada all that degrees. They must do something lah. To deter all this unethical, yang irresponsible punya producer ni yang I cakap yang kategori nombor 2 tadi tu. Yang minat dan tertarik tadi tu. Banyak ke? I rasa banyak. Banyak. I tengok macam drama ada yang macam biasa je kan. Not just drama, kadang-kadang kita dengar dekat artikel kan keluar kan, dekat rancangan ni, ni tak bayar, ni lari. Yes, yang tu pula. Pergi shoot dekat kampung orang, buat hal. Lepas tu pergi rosakkan orang punya set, rumah orang, lari tak bayar. Tapi adakah itu salah producer? Itu salah tim-tim dia. Memang salah tim-tim dia. Tetapi masa the process of contract signing tu, mesti ada meeting. We call it production meeting. So producer kena welcome and then address, whatever issue, kena bagi reminder. And then dia kena communicate. That's why kalau meeting pun tak datang, ataupun just kali je meeting, lepas tu tak remind dia punya team tu, team ni pun dia orang freelancer, habis job ni dia ambil job lain. Aku tak nak fikir dia pasal job ni. Tetapi tanggungjawab tu. Mungkin juga dia orang ni kadang-kadang kena reskill, kena bagi masuk kursus balik. Macam bila kita dah lama sangat dengan kita punya driving license tu, jalan dah tukar apa-apa semua,
Bila bawa kereta tu sendu dekat jalan raya, you know. Kadang-kadang kena pergi exam balik. Okay. Rasa kena refresh balik. Refresh, reset, reformat balik. Okay, I like the idea yang you cakap that kru-kru dan bawah daripada producer tu yang lain-lain tu patut dihantar kepada kursus semua. Is there any kursus-kursus yang available for them? That is yang itu pihak berwajib, adakah pihak ada berwajib atau tidak? Kena fikirkan lah. But it's good tapi kan macam Fina sendiri melalui kursus dia banyak. Saya sendiri pun sampai sekarang saya masih join demi kursus. Kursus tu semua berfaedah. Kadang-kadang selain pada kursus dia ada taklimat, dia ada masterclass. Kadang-kadang I kena upgrade selalu. Kan, kena upskilling kan. Kena belajar supaya kita refresh balik. So tak adalah macam dulu I depan kamera I tahu I berlakon mengacara je. Tapi bila I dah masuk belakang tabir, banyak kerja dia. Stres dia pun lebih. I ambil peluang macam baru-baru ni last week I baru graduate lah, tapi dalam graduate? Yeah. Graduate apa tu? Diploma lakonan pentas dan kejurulatihan. Maknanya lepas ni I boleh jadi acting coach lah. Masya Allah, non-stop this one. Betul. Knowledge ni tak pernah expired. Yeah. Tak ada expiry dates. So okay. Kalau kata macam you never stop learning all that semua. Okay. Then in producing, what is that to never stop learning? Producing ni sebenarnya. Okay. Let's talk about you punya yang recent work UK with the UK tu. Okay. You said that you were learning. Okay. And where you pergi mana? Uzbekistan ke? Okay, Uzbekistan dulu I buat TV project. TV project untuk TV station. Dia 26 episod. And then itulah projek pertama yang I duduk di belakang tabir. Okay. Banyak benda yang I belajar yang I tak tahu. And then pula you berurusan dengan negara luar melalui kedutaan dia. Macam sebelum-sebelum tu I berlakon drama-drama very straightforward saja. Kita dalam negara. Tapi ini I sebagai penerbit nak kena pergi luar negara. Kan? And then you kena berurusan dengan kedutaan dia, kedutaan dia, dan kita kita kena report dekat kedutaan kita, and then the currency exchange, and then dia punya the do's and don't, and then dia punya sensitivity subjek kita tu dekat sana dia akan check semua tu. And then nak kena buat translation daripada Malay ke English, sebab drama kita drama Melayu. Malay ke English, English ke Russian language. Additional cost tu kena buat kat situ. So did you pick up all the costs into your budget before that? Hidden cost. So you kena squeeze lah. And then you nak kena bawa satu tim yang besar, berapa puluh orang duduk sebulan dekat sana. So itu antara cabaran I. Sampai ke sana hari ketiga I punya kru semua muka dah jatuh. Kenapa? Tak best ke pergi overseas? Tempat cantik, pengalaman baru, tapi makanan. Sebab kita tekak Melayu nak nasi. That's what happened. Dan dia negara tak ada laut, tak ada seafood. Dia adalah frozen tu, itu mahal. So, disebabkan I pernah berpengalaman syuting di luar negara dengan production lain, I dah boleh baca masalah ni. That's good. I dah boleh baca. Jadi satu beg besar berguni-guni tu, kita bawa lah makanan. Sampai sana, malam tu I panggil semua, I buat mesyuarat tergempar. Okay. Cerita lain mesyuarat apa tu? I cakap, I tahu apa you all punya keresahan. You all tak happy. Sebab kita duduk dekat hotel. Breakfast hotel lah. Okay. Kan, lunch kita dekat luar lah. And then dinner dekat hotel balik. Tapi lepas 3 hari, dah tak lalu dah nak makan kambing, lembu, daging kuda, roti, bukan selera salad. Kita lah. Ya, bukan. So, I cakap, this is my solution. I akan masak. But I tak ada bawa cook. Sudah jadi tukang masak pula you jadi producer, kena jadi tukang masak dan juga jadi cleaner. Cleaner pun menarik. I pernah cleaner, tambah satu lagi cleaner. Kejap lagi. Itu satu pengalaman menarik juga. I jadi cleaner. So, I masak. I cakap dengan diorang, I masak. Tapi, kalau boleh, jangan komplain. Kalau tak sedap, you bagi tahu I. Tapi komplain tu, you janganlah post dekat media sosial. Nanti orang pick up the issue, orang twist the story. Producer nak jimat bajet. Save bajet. Masak sendiri, kan? Kau ingat aku suka-suka nak masak. Nak masak untuk 25 orang tau. 25 orang? Ya. Yeah. You masak lah? Masak. I seorang-seorang masak. Dia orang dah keluar je, I dah start masak nasi. 2 periuk dengan lauk dengan, masa tu tangan I macam sotong ada 10. Okay, you masak untuk diorang. Okay, adakah itu sebenarnya what
a producer should be untuk menjaga anak-anak buah dia, hands on with things, tahu apa keresahan dia orang. Adakah itu what is required? Sepatutnya you kena jaga, you bawa nyawa. Bawa nyawa You bawa nyawa orang, okay. kan? 25 orang masa tu. Dan you kena make sure semua tu they are all insured. Kan? You kena jaga kebajikan diorang. Kan? Bukannya you pergi luar, you nak cut cost, satu bilik hotel yang 2 katil tu you sumbat 10 orang. Adakah pernah jadi? Pernah jadilah. Okey lah. Ceritanya pernah jadi. Okay, kan? okay. So kebajikan orang you kena jaga. Sebab itu semua you punya manpower. They work so hard, kan? Untuk menghasilkan satu yang cantik. Menghasilkan satu karya tu lah. Okay. And then bila balik tu ada pula masalah. Ada lagi masalah yang I kena selesaikan lah. Kan? Okay. Bila bekerja yang terlalu cepat, bila I masak, I tak ikut pergi set. Tapi dalam masa yang sama, ada scene yang I kena berlakon juga. Okay? Adalah isu underrun. Bila underrun, you takkan you nak pergi balik. So, macam mana tu? Macam mana you nak kena selesaikan masalah tu? Betul tak? How? What bila did you underrun, you tarik episod ke depan ke belakang. Episod tu sepatutnya di depan, you kena tarik ke belakang. So bila underrun dah jadi underrun 1-2 episod. So I break production bila balik Malaysia, kita kena sambung lah. I break for 1 week, kena panggil writer, tambah lah. Jadi pergi buat filler tu lah. Filler tu. Mungkin 1-2 episod tu you pergi flashback, you tambah. So it means you need to be creative also. Betul. Kreatif satu, dan benda ni sebenarnya macam I cakap tadi lah, mungkin sebab masa kita shoot dekat sana tu, macam dekat sana, you kena ikut undang-undang negara dia. Walaupun you dah ada permit, yang dah dapat kelulusan, tapi there are areas yang guarded by the police dengan dia punya army apa semua. You tak boleh simply shoot. So mungkin malam you tak boleh shoot. Limitations ada yang buatkan buatkan benda-benda macam tu. Yang you kena ikut. You sesal tak benda tu jadi? Tak. Sebab kita pergi rumah orang, kita kena hormat lah dia punya undang-undang macam tu. But when you come back, then you ada cost lagi. So? Tapi cost tu sebenarnya writer sajalah. Writer dengan director kena tambah lah. Kena tambah dia rombak barulah. Kan? Lepas tu baru kita shoot balik untuk cantumkan selesai satu masalah. Tapi setiap kesalahan itu sebenarnya macam you cakap kan before it's kita masuk tadi, it's new knowledge. New knowledge. You belajar. Hari-hari you belajar. So we never feel that itu sahaja yang kita buatkan kita jadi fail macam tu. Jangan macam tu Sebab filmmaking ni dia ada guideline lah, sort of macam template lah. Tapi kadang-kadang what's going to happen the next day tu you tak tahu. Kan? You tak tahu. Memang susah juga nak jangka. Of course kita expect the best lah. Tapi kalau benda ni berlaku, you have to sort it out lah. Yalah, face it lah kan. So producer also is a problem solver. Okay, problem solver. And then what happened to the yang recent one tu, UK tu? Okay, yang recent one ni, selain daripada saya working producer untuk company saya sendiri, kan, saya juga offer I punya services untuk syarikat lain. Ada ketikanya mereka mengambil saya sebagai pengarah. Ada ketikanya mereka ambil saya sebagai line producer untuk bantu dia. So yang macam bulan lepas, saya jadi assistant director cum interpreter untuk satu production daripada UK. Dia datang shoot dekat Malaysia. It's a mini documentary pasal AI. Pasal AI among the school children. Okay. So selain pada producer, selain pada pelakon, selain so I buat juga benda tu. Sebab apa? Benda tu kita dah tahu kan? Orang macam, Abang Zizan ni ramai juga kadang terserempak cakap, abang kenapa dah lama tak berlakon? Saya di belakang tabir. Skrip pun I kena revise. I tak boleh biarkan blindly, you biarkan pada you punya writer. Nanti dia menerawang, tak sampai mana-mana. Nanti dia menjanjikan benda tu, nanti klien tuntut. So you kena vet through. Okay. And then I pun juga pernah jadi script doctor untuk satu production daripada Rusia. That was last year. So these are the skill yang I belajar.
I belajar dan I boleh buat. You belajar daripada mana? Daripada pengalaman. Pengalaman. Tapi okay, but how that you manage to do for the international punya productions? Okay, international punya production ni, ini macam tadi I cakap pasal TV. Sekarang kita bergerak ke filem. Okay. Film making. Bila kita keluar daripada Malaysia, kita pergi festival ataupun film market, sebenarnya industri ni besar. Luas. Okay. Kalau dulu, kalau I tak pergi film market, I tak nampak. I nampak yang I berlakon, you buat production untuk television. Kan? Bila I dapat tawaran berlakon untuk filem, I jaga I punya karakter. Tapi macam mana diorang market, kita tak tahu. You tak tahulah. Pernah I experience sendiri dekat satu film market, dekat luar negara. I jalan from one booth to another, and then ada this representative lah, dia jual Malaysia punya drama, filem. I dengar lah, because of course I tengah tengok katalog, pamphlet apa semua kan. I dengar dia cakap, oh ini filem ni box office dekat Malaysia. So the buyer tu, dia tengok, oh okay, dia tengok flip macam tu je. Alright, we've done this in the past. Your film box office dekat sini, diorang tak hairan pun. So, as a producer, you kena tahu what is good content and marketable content. It's two different things. Marketable content. Marketable. You rasa filem you bagus. Marketable ke tak? Exactly. Berangan. Kau jangan syok sendiri. Yes, exactly. Maknanya kita ni rasa kita ni dah wow dah. Yeah. Tapi kat sana tak. Sebab different punya culture, different, you know. Dan kadang-kadang bila I baca netizen punya komen, kita tak boleh salahkan diorang kan. Diorang penonton. Dia macam, kenapa filem macam ni yang menang? Kenapa filem box office ni tak menang? Kita tengoklah macam Oscar juga. Kan? James Bond ke box office ke, tak menang pun Oscar tu. Tapi dia ada elemen apa yang dinilai. So these are the knowledge yang I kena cari. I cakap tadi tu, bila I pergi film market, it's not just dia ada buying and selling take place dekat situ. Dia ada seminar. Dia ada future trend. Sekarang bercakap pasal micro drama. Kan? For the past, I rasa 8-10 years dulu diorang dah sebut dah benda tu. Kita baru je kat sini. Tengah trending lah sekarang kan. Sebenarnya future trend tu dia dah predict. So inilah pentingnya bila kita pergi film market festival. And then back to your question, macam mana I buat script doctor untuk international film tadi tu kan. My partner Syarizan, dia pergi ke Busan. Busan dekat situ dia berkenalan. Mungkin dia ada session dia. Dia perkenalkan diri dia lah. I daripada Kuala Lumpur, Malaysia, I buat gini apa-apa semua. And then adalah dia set up the meeting. So that producer sebelum dia decide nak buat filming dekat Malaysia, dia dah pergi Vietnam, dia dah pergi Thailand, dia dah pergi Indonesia. And then lepas dia jumpa kami, 2 kali je dia jumpa, dia decide dia nak buat kat Malaysia. So I rasa masa 2 kali dia jumpa tu, kita dah cerita dekat dia macam mana kita bekerja, and then we can work within the budget. And then I dah tunjuk sikit the location, the supplier, the equipment, apa semua yang kita ada kan. So dia convinced and confident. Yeah. And then dia bagi skrip dia. Lepas tu I cakap dia, skrip ni you nak I baca untuk buat breakdown saja ke, ataupun you nak I punya input? Dia kata of course I nak you punya input lah. So I baca, berbekalkan ilmu yang I ada kan, yang kita pergi masterclass, kita pergi whatever seminar, training, festival, film market apa semua tu, I bagilah I punya komen. Daripada scene 1 sampai scene 100 for example. 100. Contoh kan. I tak ingatlah masa dia tak ada 100, dia dalam 90 lebih scene je macam tu. And then I question, this scene kenapa you nak buat macam ni? And then kalau you nak buat kat Malaysia, sebab cerita tu tajuk dia The Penthouse. And then 80% di dalam rumah je. Lepas tu I cakap, I suggest, I propose, since you nak buat dekat Malaysia, and then pelakon utama ni dia ada adalah dia punya engagement dengan the locals. So I cakap, this is where kita boleh impart kita punya culture. Kan? Kita nak tunjuk, bawa audience keluar daripada rumah tu. So itu pergi kampung, and then pergi, adalah culture ni, makanan pun culture, pakaian pun culture, adat pun culture, music pun culture. And then dalam scene keberapa tu, dia tanya I, dia nak ada satu music khas masuk dekat babak tu. Lepas tu dia tanya pandangan I. Muzik, lagu apa, muzik apa yang sesuai. So I ambil lah daripada filem klasik kita tu, sebab genre dia horror, takut thriller horror.
sorry, dia bukan horror, dia psycho thriller dan drama. So I visualize masa hantu tu keluar, bayangan dia tu sebenarnya tak ada hantu pun. I nak muzik ni filem klasik. I bagi dekat dia suka. Ya. Dia suka. Lepas tu I cakap dia, for now, kalau you nak ada lagu ni, mungkin lagu ni lagu Rusia ke, English ke, ataupun Malay ke, dia kata dia nak Malay. Okay. Kan? So, I ni jadi bidang terjun, I menulis lah satu lagu. Ayo yo. I menulis satu lagu tu untuk dia. Tajuk dia Lantai Tinggi. Lantai Tinggi. Itu I punya working title. Tak sempat nak tukar, dia ambil juga. Tapi macam best. Nama dia macam Lantai Tinggi sebab tu. dia penthouse. Okay, Lantai Tinggi. Dia cerita dia penthouse, dia punya balcony tu macam parallel dengan KLCC. Okay. So nanti adalah macam suicide ke hantu punya itulah. So I buat lagu tu, and then I bagi English punya version juga, and then dia suka. And then I bagi suggestion lah. Untuk dalam filem tu you guna yang Malay punya version. Kan? Untuk you punya marketing promotion nanti you boleh guna English punya version. And credit you buat Russian punya version. Dan lagu tu I dah dengar sedap sebab dia guna Russian punya orchestra. I macam, wah, aku international, penulis lagu. Gitu. Bantai je. So at the end they appreciate that. Yes, right? dia appreciate, dan apa saja yang I question, I cadang, dia tukar tu, dia ikut. Dia setuju. Sebab of course dia tak ada, maybe dia tak cukup knowledge dia Malaysia ni macam mana. Kan? Tapi yang tu I respect lah. Dia nak benda yang baru. Kalau tidak, kenapa datang shoot kat Malaysia kan? Betul. So do you like the working environment with the local, or you prefer with the international? What are the differences? Kalau dari segi perbezaan ni lebih kepada commitment lah I nampak. Macam filem ni, it's a big business. It's a serious business. Ya, kan? Kalau rugi betul ya. Ya, itu satu. Tapi bila dia punya groundwork tu, kita nampak kesungguhan dia, energi dia. I pun macam ingatkan orang kita je yang macam bekerja terlebih masa, tapi not well compensated, not well rewarded. Aduh. Aduh. Okay, go on. Tapi rupanya diorang pun macam tu. Sama juga. Tapi bukan dengan kata kalau overseas tu, diorang kata kalau rehat, time rehat. Tak ada kacau. Di sinilah peranannya working producer tadi tu. Because dia masuk ke negara sini, dia mesti menggunakan license syarikat saya. Kan? So syarikat I dah daftarkan diorang melalui Puspal apa semua kan, proper. And then I ada dekat set as a working producer. Cuma masa tu I macam dia punya partner lah. Local producer yang jaga dia kan. So I kena tegur lah. Okay, you ada lagi setengah jam. So besok morning call. So semua ni nak kena balik rumah jauh-jauh apa semua. Kadang-kadang dia tak tahu benda tu. So it's all about communication. You kena communicate. Kan? Kalau you diam aja, nanti kru-kru yang lain tu muka daripada jatuh tu sampai ke lantai. Aduh. Besok pagi nak datang lagi kan. Kita nak shoot merata tempat. So you have to communicate. Itulah tugas communication dia. is very important. It's a lifeblood lah. In every organisation, in between department, macam-macam cara you boleh communicate kan. Sekarang senang, WhatsApp, phone call je. Betul. Cakap depan depan je. I agree. Dan diorang ni pula jenis dia tak ada sentap. Sentap ni dia tak ada merajuk. Very professional lah. Very professional. You tahulah Russian macam cara dia bercakap tu kan macam dia ni marah ke? Rupanya tak. Itu yang you jadi interpreter tu. Okay, yang interpreter tadi tu untuk yang mini documentary tadi tu, untuk UK tu. Alright. Okay. So, I seronok sangat dengar cerita you. Betul-betul. Macam-macam you dah cerita dan pengalaman. Cerita daripada pengalaman. I sangat suka sebab I harapkan that you akan jadi contoh kepada mereka yang lain. Okay. Tetapi, I cuma nak tanya juga, what is your take? Because we talk about all the producer punya senario ini, senario itu apa semua kan. Jadi, what does it take to become a good producer? Okay. Dari diri you sendiri, apa you rasa? Macam mana? Okay. Dan apakah caranya? Okay. Ada ke tidak caranya untuk kita sebenarnya melahirkan producer-producer yang lebih orang kata responsible, lebih responsible towards the industry especially. Okay.
Okay, kalau tanya saya tadi, berbalik kepada background yang nak jadi producer ni. Kan? Kalau di luar negara, dia punya job title as a producer tu, dia mungkin dia ada company, tetapi producer is a profession. So apart from serving the company, dia boleh bekerja untuk orang. That's what I'm doing now. I boleh jadi freelance. Kan? So working producer, you kena tahulah A to Z, and then the management, the process, the obstacles, and then the challenges, semua tu you kena tahu. Macam mana you nak buat produk tu. Produk you buat office ke ataupun fail ke, flop ke, ada tanggungjawab you. Kan? Oh. So as a producer, you kena ada networking. And then you kena cari peluang, pergi sendiri. Jangan asyik nak tunggu dana ke, grant ke apa benda. You ada modal ni, you pergi film market. Tak semestinya you pergi film market yang besar. Yang kecil-kecil pun kadang lebih fokus. Kan? Ada market yang untapped market. You belum explore. That's how you networking. Contoh kalau macam my partner tadi, dia pergi film market, dia berkenalan kan. Mungkin you berkenalan dengan 20 orang, you dapat satu. So benda-benda macam tu. And then you kena improve. Kalau yang macam I cakap kategori ketiga tadi tu, tak ada ilmu, tak tahu, tapi dia ada duit. Investor. Itu kena belajar lah. Kena belajar about the industry. Kan, kalau ada town hall, kena datang dengar. And then kena analyse sendiri. And then carilah. Benda tu kena cari. Macam saya cakap tadi lah. Saya finance graduate. I'm not the trained actor. Kan? Not by default, right? Tapi I kena polish. Sebab benda ni, it's like a crude diamond. You polish. It will shine. Kan? Itu ada value dia. So sebagai producer, bila you dah ada produk tu, that's your goodwill. Kan? Kita ada credential. Tapi unfortunately, apa yang saya punya dilema sekarang ni, kita dekat sini, bila job lah, not film, sebab film you bebas. Bebas you nak terbitkan whatever genre, siapa you punya team, siapa you punya pelakon, mana you nak market, you bebas. Tapi kalau macam TV work ni, instead of credential, they go for cable sometimes. Lah tadi tak nak cakap. Cerita dah lah question dia. Okay lah, cerita sikit pasal kabel ni. Yang you frust sangat ni. Yelah, sebab kan kita ni, kita dah, kita ada result. Kita proven producers. Kan? Kita dah ada produk yang kita ni adalah asset. Tapi bila orang tak tengok kita punya credential tu, inilah yang overnight producer datang ni tadi ni, dia kacau, dia tapau. Sayanglah. Macam mana industri ni nak improve? Kan? And then I pernah duduk satu table dengan somebody, big shot punya orang, dia tanya, kenapa industri kita tak boleh jadi macam Korea? Yeah, I wonder so. Kan? I macam, you know how Korea started? Late 90s. Kan? Dia punya government, dia invest, and then dia punya blueprint tu, apa saja parti politik naik ke, kalah ke, tukar ke, yang itu jangan kacau. Like that? So the industry move by itself. Kau janganlah naik ni tukar ni. Tukar dia kacau lah, susah lah. Tapi banyak interference lah. Okay. So dia fokus. And then dia nak, sebab tu you kena predict the future. What is K-economy? Kan, media, film, creative content apa semua ni, apa dia punya impact. Kan, employment creation. Dan I pernah pergi sesi dialog juga dengan one of the kementerian. I tak payah sebut lah. Bila cakap pasal film business, dia tahu hanya pelakon, pengarah. It's so sad. Sedangkan there's so many components. To produce a film, banyak komponen kat situ. Catering, laundry. Tak ni nampak ya benda tu. Tukang kayu, segala tukang. You know, banyak. We are talking about employment creation. You kena jaga this industry. And then look at the GDP. Kan, filem-filem kita yang meletup apa semua ni, bayar tax. Yes. Kan? So banyak lagi cabaran lah dalam industri ni. Semua ni kena tackle lah. Kena work together, tackle. Union kena kuat. Union. Ada union kan? Ada. So are we looking at you also nanti akan pergi kepada the statutory body, try to change the things? Belum pernah terlintas lah. Cuma saya mengharapkan untuk terbitkan banyak lagi quality and marketable content. Sebab kita nak mengharumkan nama Malaysia. Dan of course lah, kalau dapat local collection tu, it's a bonus. Kan? Tapi filem ni, dia travel kan, it's a universal language.
Kita tengok filem orang, contoh macam Korea kan, Squid Game, and then dia punya filem Parasite dulu kan, menang dekat Oscar. You see the impact. Tengok Lord of the Ring. You see the impact. Dia bagi balik pada tourism sector. Orang datang, orang nak ambil gambar, orang nak melawat. Kita pun boleh buat benda tu. Itu pasal lah you kena duduk dekat situ yang berapa building tingkatnya tu. Panggillah saya tak erti melobi. Okay, tapi sebelum you pergi, okay, I ada something special from Kena Kupas. Okay, nak bagi dekat you. Jangan lupa pakai apa yang I bagi ni. Okay, cuba tengok dekat dalam. Ini shopping bag ni. Kena Kupas. Oh, cantik. Kena Kupas. Custom made. Today boleh buka ke? Boleh buka. So sekarang you kena buka. Tunjuk dekat audience apa you dapat. Nampak ada t-shirt. Saya suka baju-baju yang So you dapat colour putih today. Lepas tu no and then problem. we I are look white. also giving you away this. Oh, cantiknya Mak. How do you know yellow is my favourite colour? Oh, I know already. Oh, ya It's ke? written everywhere kat you. Sebab I kupas you. I dah tahu dah. Betul-betul. You buat research ya? Yes, okay. Very good. Okay, so, ada coklat. Yes. Thank you. Oh, thank you very much. Encik Zizanin kita yang telah orang kata kena keluarkan. Kena kupas. I kupas, dia keluarkan. Okay, thank you very much kerana anda masih stay tune kepada podcast kita. Jangan lupa share, comment and also subscribe.